memang cepat dah pantas lah. Bagi kita, mana kita berbuah hati lah. Okay, Assalamualaikum. Bersama saya sekarang adalah Cik Emma. Soalan pertama saya, Cik Emma pernah tak sebelum ni berurusan dengan mengenai pengukuran tanah? Ada apa ni jugalah pengukuran tanah ni, tapi lebih pada kerja lah. Melibatkan kontraktor lah, tu je lah. Okey. Soalan kedua pada saya, Cik Emma, adakah berpuas hati dengan servis yang kita beri ni? Apa ni bagi saya amat berpuas hati dengan servis yang tuan yang berikan, terutama yang cepat dah pantas lah. Bagi kita, mana kita berpuas hati lah. Okey, untuk soalan yang ketiga, yang soalan last lah kita nak tanya. Untuk servis kita orang ni, kalau diberikan rating 1 hingga 5, berapa Cik Ikmal nak bagi rating tu? Kalau bagi rating tu, mana kita bagi full mark lah. Full mark Bagi saya 5H. 5 Untuk ni, ha. 5 bintang. 5 bintang. Okey. Okeylah. Sekian saja daripada saya mengenai hal kerja-kerja pengukuran taraf di sini. Korang boleh je menghubungi kami, klik link dekat bio dan admin kita orang akan menjawablah dengan soalan yang diberi tu. Okey. So, terima kasih. Terima kasih.